Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Datuk Umar, seorang penyimpan emas public gold. So, hari ini saya nak ceritakan sedikit tentang kekayaan. So, kita hanya boleh jadi kaya bila kita ada banyak duit. Yang ni, kita ada simpan banyak duit dah dalam bank. Itu cara pertama. Cara kedua ialah kita boleh kaya dengan sebabnya kita ada emas fizikal di tangan kita. Ini sebab duit kertas tu dari tahun ke tahun nilai dia akan jatuh dimakan inflasi. Beza pula dengan harga emas. Harga emas makin lama makin naik. Dulu 10 sen boleh beli satu bungkus nasi lemak. Sekarang satu bungkus nasi lemak mungkin berharga RM2. Emas, 1 dinar emas zaman Nabi Muhammad SAW boleh beli seekor kambing. Sekarang 1 dinar emas masih lagi boleh beli seekor kambing. Jadi nampak beza tak? Duit makin lama makin hilang nilai dia, emas makin lama makin tinggi nilainya. So selain pada untuk mengekalkan kekayaan dengan emas, emas ni juga boleh jadi satu pelaburan yang selamat untuk jangka masa yang panjang. Sebab bila berlaku peperangan atau apa-apa jadi dekat ekonomi negara tersebut, emas nilainya terjamin sendiri walaupun tak ada sesiapa iktiraf dia, kerana emas adalah antara logam besi yang ada nilai, kerana ia adalah ciptaan Allah SWT dan bukan ciptaan manusia. Ciptaan manusia duit kertas tu dia boleh hilang nilai dia, tapi emas tak pernah hilang nilai dan harganya akan sentiasa naik. Alright. So, saya nak ajak anda semua untuk mulakan simpanan emas. Daftar percuma saja dengan public gold. Bimbingan saya adalah percuma. Saya nak bantu anda semua untuk kekalkan kekayaan anda yang tersedia ada. Alright. Boleh DM saya untuk saya hantarkan link atau type link yang saya dah sediakan dekat description. Alright. Assalamualaikum.